Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslam. Saya Aina. Kita berada di venue Rumah Abah Jamil di Pantai Balok, Kuantan. Daripada kedua-dua belah keluarga juga kami mengucapkan ribuan terima kasih lah di atas tenaga kerja yang disediakan oleh pihak Rumah Abah Jamil itu sendiri. Banyak membantulah sedikit sebanyak flow dan juga perjalanan tentatif majlis pada hari ini. Kami juga tak ingin lepaskan peluang jugalah untuk mengucapkan juga terima kasih kepada susun atur yang pada saya agak baik daripada pihak Rumah Abah Jamil itu sendiri. Dan dari segi menu yang dihidangkan adalah seperti yang telah ditawarkan lah sebelum ni. Dan alhamdulillah cuaca kita pun baik hari ini untuk majlis ini berjalan lancar. Dan seterusnya mungkin semoga Rumah Abah Jamil ni akan terus majulah di masa akan datang, terutamanya dalam bidang pengurusan majlis perkahwinan. Secara keseluruhannya pada saya sebab saya dah berhubung lama dengan floor manager Remy dan saya lihat banyaklah perkara yang dia selaraskan mengikut perancangan yang kami telah bincangkan sebelum ni. Caranya seperti dari segi entiti, sesuatu dan juga pergerakan majlis lah. Boleh saya katakan Remy banyak membantulah. Mungkin dari pandangan saya, bagi pihak saya mungkin kita agak sibuk dalam tugas seharian dan Remy banyak membantulah. Pada saya absolutely lah, sebab saya lihat first thing first yang saya nampak adalah Rumah Abah Jamil ni adalah satu vendor yang kita boleh katakan agak meluas, terutamanya di semenanjung Malaysia. Ada beberapa negeri yang menggunakan pakai Rumah Abah Jamil itu sendiri. Daripada saya untuk cari satu wedding planner ataupun vendor yang agak berpengalaman pada masa sekarang, mungkin agak sukar dengan dapat harga yang berpatutan yang ditawarkan oleh Rumah Abah Jamil lah. So pada saya boleh sangat mengesyorkan lah, terutamanya pada kenalan-kenalan yang rapat, mungkin bercadang untuk mendirikan rumah tangga di masa akan datang, insyaAllah. 5 minta. Ya. Ingat kenduri? Ingat Rumah Abah Jamil.